Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Yang bersahabat Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Hakim yang arif lagi bijaksana, para guru yang dihormati serta rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Bersyukur kita ke hadrat Ilahi kerana limpah bernanya dapat kita berkumpul pada hari ini. Tajuk pidato yang saya pada hari ini ialah Rukun Negara Tonggak Perpaduan Malaysia. Hadirin yang dihormati, Rukun Negara telah diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 sebagai satu falsafah kebangsaan yang menjadi panduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Tujuannya amat jelas, iaitu membentuk masyarakat yang bersatu padu, hidup dalam keadaan aman dan saling menghormati walaupun berbeza agama, kaum serta budaya. Sebagai generasi muda yang bakal mewarisi negara ini, kita bukan sekadar menghafal 5 prinsip rukun negara, malah kita menghayati dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Hadirin sekalian, subtopik pertama saya yang ingin saya kupaskan ialah kepercayaan kepada Tuhan sebagai asas pembentukan sosial mulia. Malaysia merupakan sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian agama. Ada yang beragama Islam, Buddha, Kristian, Hindu, Sikh dan berbagai kepercayaan lain. Walaupun berbeza pegangan, kita diajar supaya menghormati antara satu sama lain. Kepercayaan kepada Tuhan mendidik kita menjadi insan yang berakhlak mulia, jujur, amanah dan bertanggungjawab. Individu yang mempunyai pegangan agama yang kukuh akan sentiasa berusaha melakukan kebaikan serta menjauhi perkara yang boleh merosakkan diri dan masyarakat. Nilai-nilai seperti kasih sayang, hormat menghormati, bertolak ansur dan menolong lahir daripada didikan agama. Sebagai pelajar, kita boleh mengamalkan prinsip ini dengan menghormati rakan yang berlainan agama, tidak mempersendakan kepercayaan orang lain serta sentiasa mengamalkan nilai murni dalam kehidupan. Apabila setiap rakyat memiliki pegangan moral yang baik, negara akan menjadi lebih aman, harmoni dan bebas daripada gejala negatif seperti buli, rasuah, jenayah serta perpecahan. Jelaslah bahawa kepercayaan kepada Tuhan bukan sekadar prinsip pertama dalam rukun negara, malah menjadi asas kepada pembentukan masyarakat yang beretika dan saling menghormati. Hadirin yang saya hormati, subtopik kedua saya ialah kesetiaan kepada raja dan negara sebagai lambang perpaduan rakyat. Malaysia mengamalkan sistem raja berperlembagaan. Institusi yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu merupakan simbol perpaduan, kestabilan serta kedaulatan negara. Oleh itu, setiap rakyat perlu menanam rasa cinta kepada tanah air serta menghormati institusi diraja. Kesetiaan kepada negara tidak bermaksud hanya berdiri tegak ketika lagu negaraku dimainkan. Sebaliknya, ia perlu diterjemahkan melalui tindakan seperti mematuhi undang-undang, menjaga nama baik negara, menghargai keamanan serta berusaha menjadi rakyat yang berguna. Sebagai remaja, kita menunjukkan semangat patriotisme dengan belajar bersungguh-sungguh, menjaga kebersihan sekolah dan tempat awam, menghormati jalur gemilang, menyertai aktiviti kemasyarakatan serta menggunakan media sosial secara berhemah. Janganlah kita mudah mempercayai berita palsu atau menyebarkan maklumat yang boleh menggugat keharmonian negara. Sesungguhnya, negara yang rakyatnya bersatu hati dan setia kepada tanah air akan lebih kuat menghadapi pelbagai cabaran sama ada dari segi ekonomi, keselamatan maupun kemajuan teknologi. Hadirin yang beriman, subtopik ketiga ialah kesopanan dan kesusilaan sebagai budaya masyarakat Malaysia. Dalam dunia yang semakin moden ini, nilai kesopanan semakin penting untuk dipelihara. Kemajuan teknologi tidak seharusnya menyebabkan kita lupa akan adab dan tata susila. Sebaliknya, teknologi perlu digunakan bagi menyebarkan perkara yang bermanfaat serta mengeratkan hubungan sesama manusia. Kesopanan bermaksud kita menjaga tutur kata, tingkah laku
dan menghormati orang lain tanpa mengira usia, kaum atau agama. Kesusilaan pula mengajar kita supaya sentiasa berbudi bahasa, bertimbang rasa dan mengawal emosi ketika berhadapan dengan perbezaan pendapat. Malangnya, pada masa kini, kita sering melihat budaya menghina, mengejek dan menyebarkan kata-kata kesan di media sosial. Sikap sebegini bukan sahaja mencemarkan imej diri, malah boleh menimbulkan pergaduhan dan perpecahan dalam masyarakat. Sebagai pelajar, kita perlu menjadi contoh yang baik dengan mengucapkan salam, mengucapkan terima kasih, menghormati guru, membantu rakan yang memerlukan serta menggunakan bahasa yang sopan ketika berkomunikasi sama ada secara bersemuka maupun dalam talian. Adab yang baik mencerminkan kepribadian seseorang dan menjadi asas kepada perpaduan masyarakat. Hadirin sekalian, kesimpulannya, rukun negara bukan sekadar lafaz yang dibaca ketika bermula sekolah, tetapi merupakan panduan hidup setiap rakyat Malaysia. Melalui kepercayaan kepada Tuhan, kita membentuk akhlak yang mulia. Melalui kesetiaan kepada raja dan negara, kita memupuk semangat patriotisme dan cinta akan tanah air. Melalui kesopanan dan kesusilaan, kita melahirkan masyarakat yang berbudi bahasa serta saling menghormati. Marilah kita bersama-sama menghayati setiap prinsip rukun negara dalam setiap aspek kehidupan agar negara kita terus aman, makmur dan disegani di persada dunia. Sesungguhnya, perpaduan bukanlah tanggungjawab kerajaan semata-mata, tetapi menjadi amanah rakyat Malaysia. Saya hadiri pidato ini dengan kata rukun negara dihayati, perpaduan diperkukuh, Malaysia terus gemilang. Sekian, terima kasih.